Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syama'iluhul hamidah wa khisaluhul majidah, sehinggalah perkataan beliau, wa min rahmatihi bisibyan wa hubbihi li idkhalis sururi alaihim. Daripada perangai saya kepada budak-budak, maka Nabi Muhammad suka untuk menggembirakan hati budak-budak. Ni perangai hok bila kita sebagai umat boleh tiru perangai Nabi. Dia ada benda tak boleh tiru semua Nabi. Jangan wajah nak tiru belaka, jangan. Nabi nikah sebelah, jangan wak gelenyah lagu tu. Nabi setuh dengan orang Tino, Nabi akad nikah tak perlu wali. Hamba kenal kat orang ni, boleh jadi isteri dia. Kita jangan wak kerja lagu tu. Maka Nabi ni dia ada keistimewaan khusus, dia panggil khususiat ataupun keistimewaan. Maka yang tahu keistimewaan ni ulama. Kerana benda-benda ni ada dalam hadis. Siapa dia ayat benda ni keistimewaan kalau bukan ulama? Maka sebab itulah pentingnya kita mengaji agama, faham agama melalui ulama. Bukan melalui fahaman kita, bukan melalui fahaman Al-Quran kita, fahaman hadis kita. Kerana syarat hukum hakik Nabi Muhammad ajar ini dipelihara. Nabi Muhammad kata syariat ambo ni dijamin, dijaga sampai hari kiamat. Maka selain daripada syariat, sumber ni kita tak boleh nak pegang. Sekalipun mari dalam bentuk kasyaf, mari dari bentuk ilham, mari dalam bentuk mimpi. Mimpi Nabi sendiri mari royak. Hak tu pun tak boleh pegang lagi, kena pegang syariat lagi. Kerana syariat diismah dipanggil, dipelihara, dijamin oleh Nabi. Manakala mimpi kita tu sekalipun mimpi dengan Nabi tu benar, tetapi kalau arahnya dia bercanggah dengan syariat, tak boleh dipegang. Kerana mimpi tidak dijamin. Tidak dijamin, salah betul dia. Mimpi temu Nabi betul, kita tu hak tak betul. Katanya ulama, kalau seorang bermimpi bertemu Nabi dan Nabi royak sesuatu benda yang berlainan dengan syariat dia, maka mimpi itu betul. Tetapi ingatan kita tak betul. Kerana ingatan ketika mimpi tidak boleh menjadi hujah kecuali ingatan ketika jaga. Apabila Rasulullah pesan ketika jaga, hak tu lebih kuat berbanding dengan pesanan ketika mimpi. Kerana mimpi ini tak boleh nak jaga. Takut kita tak tahu. Kita nak gaya esok dah. Esok tak gaya lagi.
Tiba-tiba mari Nabi Muhammad yang kata esok raya. Padahal dia duk koya esok nak raya. Ingat ketika mimpi. Sekalipun mimpi Nabi itu betul, tetapi arah kalau bercanggah tak boleh nak elak. Takut-takut ingat kita di dalam mimpi itu. Maka keedah dia pesanan Nabi ketika dia jaga lebih kuat berbanding pesanan yang kita terima melalui mimpi. Kena ingat, kena pegang hak tu. Sekalipun mimpi tu jumpa, memang betul jumpa. Tapi pesanan tu, hamba ni silap faham ni. Hamba ni tak faham mana, tak jelas ke ataupun Nabi wi isyarat kita pandai-pandai takwil lagu tu. Jangan. Kerana apa? Kerana apabila bercanggah pesanan Nabi belaka melalui jaga dia pesan kat sahabat. Sahabat hidup-hidup jaga ketika sedar Nabi pesan lagu tu berbanding dengan kita dapat pesan daripada Nabi dalam keadaan tidur. Tak boleh pegang tak tidur. Tidur orang saicik tengok tak kira lagi. Saicik sejuta tak boleh pakai kahwin ni tengah tidur. Cok tapak tangan tak boleh nak pakai lagi tengah tidur. Sekalipun mimpi itu betul, tapi benda dia tak boleh nak pegang lah mana. Maka ada benda-benda ini merupakan khususiat keistimewaan Nabi Muhammad. Hak ni tak boleh nak ikut lah. Sesuailah dia dengan Nabi. Mesti ada keistimewaan. Orang besar lain dah. Naik kereta tak ada rotek dia. Kita hak ni nak bayar rotek, bayar goni dia tak payah bayar dah allowance goni allowance. Rumah sewa kita kena bayar dia allowance rumah sewa lagi. Mana ada Perdana Menteri naik bas ada. Tak boleh naik bas salah. Dia kena beli kereta pula tak boleh beli kereta patut sagar. Tak boleh. Dia kena beli kereta mewah sesuai dengan keadaan dia. Khususiat keistimewaan. Pas orang duduk dengan Tuhan, orang dekat dengan Tuhan tak ada keistimewaan. Tentu ada keistimewaan dia. Duduk dekat dengan makhluk pun ada keistimewaan. Duduk dengan Tuhan lagi-lagilah. Nabi Muhammad kalau tidur tak batal air semaya. Kita tidur batal air semaya. Keistimewaan. Jangan duk tiru Nabi. Tidur berguling batin tu imam. Bangun-bangun pakai semaya. Ingat butir tu imam. Wala ai kata Nabi tak ambil semaya. Jangan kira hak tu khususiat Nabi. Selain daripada khususiat, itu adalah syariat kepada umat. Antaranya Nabi Muhammad ni sangat penyayang kepada budak-budak. Ada orang tabiat dia tak suka ke budak-budak. Tak tahu dia serabut perut ke mana, kerja banyak ke mana. Nabi ni kerja dia siang malam. Kita tengok tok guru kita. Bukan Nabi, tok guru kita. 24 jam orang ikut dia. Subhanallah. Dia assalamualaikum, assalamualaikum. Orang duduk belakang dia. Dia bangun caci orang ikut lagi. Jalan orang ikut lagi. Kita orang jalan orang ikut dah. Ikut apa? Pergi rumah orang tunggu lagi. Sudah. Tak rehat dia. Nabi tu banyak kerja umat nak mari cari Nabi. Kita tengok dia tidur atas mana. Orang pas tengah malam pukul 1, pukul 2 cerah lagi rumah dia. Tak tahu duk mengadu ke apa dia. Sudah cerah tutup lampu pah best subuh nak bangun tahajud lagi, nak gapo dia lagi. Lepas subuh orang tunggu dah. Allahu Rabbi. Lagu mana supaya sumuk gata kita tengok duk keliling. Boleh bertahan lagu tu. Nabi lagu mana? Dalam kesibukan dia, serabut dia mengatasi masalah umat. Kita orang mari ngadu masalah 2, 3 serabut pala dah. Kadang-kadang terbawak-bawak dalam rumah, jadi baking, jadi pongoh, serabut masalah. Sebab tu payah. Nak jadi orang duk atas ni payah. Orang mengadu semua benda. Tak jadi wali kutub lagi, seluruh dunia dia kena jaga. Bukan masalah sini saja, seluruh dunia wali-wali mari mengadu dia. Ada wali ni yang tak cara kat orang, dia cara diri dia yang wali ni. Wali tu tak kuat, wali tak ada tugas dia panggil. Ada wali ni dah lah dia juru, dia nak suruh orang lain juru juga. Dia ambil hak orang juga, cara kat orang. Seorang, 2 orang, 3 orang, sekapung dia pegang. Hak sekapung naik pulak so negara, naik pulak so benua naik pulak. Tugas wali bukan duk saja awewe. Kita duk saja
Rumah kubai hanya tak cara. Adik-beradik tinggal semaya tak tegur. Allahu Rabbi, jadi wali aku mana? Wali malah boleh, wali sorang boleh. Wali tak ada tanggungjawab. Ya seorang nak jadi wali ni tugas, tanggungjawab. Kalau jenis malah lagu ni mau jadi orang baik boleh, wali tak boleh lagi. Wali ni kena cara kat orang. Nabi Muhammad katanya dalam hadis kata Nabi Muhammad apabila manusia wak mari awwali ma yudrik minal fawakih. Orang dulu apabila masuk buah tamak, orang pertama yang dia bui. Buah tamak, orang Arab ni apabila nampak masuk ranu dia kutip awal.